It's Kaisha's house. Oh dah. Okay. So, it's Kak Nurin's bridal shower. Next week, Kak Nurin nak kahwin. Saya excited nak tengok dia punya apa ni? Dress. Awak kan, saya tak sabar nak tengok dia. Ambil lah ramai dia. Cikgu. Patutnya ambil gambar awak lah. Sudah watak utama tak siap pakai tudung. Tak boleh tunjuk lagi. Together again. Yay! My goggles. Now we are on our way. Apa dah? Untuk pergi Kaisha's punya cousin house. Sebabkan dia orang berjiran. So kita berjalan je. Okay. So tadi kita orang baru jumpa ayah Kaisha. Ayah Kaisha cakap Kau tu dalam putih. jatuh. So this is only girls time. Ladies punya event. So ya, saya tak boleh nak tengok korang sebab saya tak familiar dengan tempat ni. Kata golek pula. Wow. Cantiknya. Wow. This is so cantik and well presented. Ni untuk Kak Nurin. This is the setup. Wow. Tak, Kaisha ni busy buat apa? Dia pakai kuku. Dia tengah buat ni, lepas tu dia busy-busy sangat. Lepas tu orang panggil dia. Ni. Dia kuku Kaisha. Kaisha tunjuk kuku. So now is eating time. So kita ambil food. Arisa, what you nak makan now? Meatball. I want meatball. Dah craving for like Saya nak sweet. cream apa? Mango tart. Okay, so I eat this. Arisa, that's Kaisha. Kaisha, you makan dessert dulu. Tengok Bright makan apa? Bright baru nak makan. Bright lapar curse. Arisa, makan. This eye is glittery. Ooh. Tengok ni, dia detail. I like it. Dia sebab menyelamatkan keadaan. Sebab dia ada pen. Sebab dia teacher. Apa rasa kek? Tolong bulatkan kek. Rasanya nak apa? Semua orang tengah menjawab soalan. Tiba. What? Inilah masanya untuk hentam tanpa rasa bersalah. It's not an exam. Kita ada prizes. Adik pengantin dah habis jawab ke? Belum. Belum. Dan yay. Teacher? Hentam je teacher. Nama saya. Baru. Teacher, yang ni lambat. Ya, nak interview. Dia cakap I 16. Sebab dia tak boleh kata my course. Sebab dia cakap I 16. Which is a compliment. Ada engineer kat dalam ni. Macam ni. Engineer. This one FBI. Tak kuku? Kuku mana kuku? Sebab jadi orang yang terakhir. You kan kenapa dia orang tak ambil tadi? Did I get the bowl? I don't know what I get. So the goodies bag. Coming. Kita breakfast kat rumah Kaisha. Dia jaga air coffee. This is everyone's. Mana Kak Aida? Yeah. Macam mana? Lagi kita nak balik. Kita makan nasi lemak. And this. Bye. Tengok ni. Tengok ni. Okay, it's kakak Kaisha punya wedding, Kak Nurin. Tapi Kaisha tak sampai lagi. So I check in kan room first. So I dah sampai kat hotel. Tengok ni dia tulis wedding. This is our room. Tu hadiah dia ni baju esok.
baju sebab kita dapat 1 malam je. Tapi I yang check in kan sebab Kaisha tak sampai lagi. It's booked by Kaisha on Arisa's name, pick up by me. Kerja sama. So this is the room of me, Kaisha and Arisa. Excited for the wedding, yay! So for now it's just me. I'm waiting for Kaisha to come and then Arisa akan datang daripada kampung. Alamak. Dia baru unpack. Jeng jeng. Pilih satu. Ini kita orang bertiga pakai untuk malam ni kot. Jangan tidur dulu Najib. Aku dah tidur dah. Tengah cari function of the mask ni tau. Kita orang belik. Rupanya ni. Ni nampak ni besar-besar function dia. Kita orang punya dah belik to the fine prints. Ini je. Najib dah ngantuk dah tu. Ya. Mati dia dah steam. Kita nak balik hadiah Arisa tu Kak Nuri. Apa Kaisha? Pergi breaky. Kita orang ada dia punya voucher. Kenapa sopan sangat suara kau? Pagilah. Adalah dekat hotel ni. Kita tak nak menghancurkan hati pengantin. Sebab bilik kita dengan pengantin beberapa tapak je. What you want to eat? Omelette. You? Sausage. Sampai. Yang tempat dia comel. You back. Saya dah jumpa sausage Arisa bersama Bishun. Ni sausage. Saya pun nak makan sausage. Dia jatuh. Kita orang order omelette. Saya ambil scramble. Macam comel ni. Ya, omelette ni nampak menarik. Nak tukar-tukar lah, aku pergi je. Tak nak. Cantiknya dia dah make up. Weh, tengoklah kita orang gosok letak semua tempat sebab tak tahu nak pakai mana satu tau. Tudung and baju. Duduk sana. Anak sulung pun duduk sana. Dan tengah persiapkan nenek. You not ready yet? Kita je. Saya siap. Saya pun ada sekarang. Okay, kita dah siap pakaikan nenek tudung. So, kita kena sambung pakai tudung kita. Okay, kita semua dah wangi. Nenek bagi perfume from Spain. Perfume mahal. Mari kita pakai tudung. Ada aiskrim. I nak makan tu je. Start dengan aiskrim. Pegang aiskrim. Habis aiskrim. Yeay, aiskrim dah start. Yeay, you dapat aiskrim. Kak Nurin memang terbaik. So, most of our parents tak datang lagi. So, kita orang nak makan aiskrim. Ya, I tak ambil sudu tu. Sabar. Saya ambil sudu. Sabar. Okay. So, kita ada keripik kat sini. Dia ada cendol juga. Tapi saya tak makan cendol. Lepas tu, legit ada macam-macam. Rasa 1, 2, 3. Kejut I. Kau tak sebenarnya dia salah dengar topping I. I tak nak choco rice ni. I nak yang colour-colour tu. Irfan and Nurin. Lepas ni saya pilih aiskrim ni. Like the toppings and so on. Nampak tak boleh coklat? Sebab saya tak suka. Sebab I suka vanilla. On you. I don't mind. Kaisha bilang sedap punya lagu. Lepas tu kita macam, kau kan yang pilih? Lepas tu Kaisha macam bukan. Rupanya ada live band. Dia ada live band. Dah lah. Violin nasional gila. My favourite. Wow. So, Arisa, kita nak continue our journey. Tengok makanan. Set table. We got laksa here. So next, I ambil bubur kacang. Hari ni tak jemput dia. I have laksa Thai. Alamak tak nampak. Macam Ni bau sedap. I punya Johor. bubur kacang sedap tapi dia banyak sagu yang I tak makan. So saya nak pergi ambil aiskrim. Tapi tak saya ambil aiskrim lagi. Yes, if you like eating as many as you can. Okay, so I ambil aiskrim round 2. Betul kan? Abang tu cakap round 2 ke? Nanti make it round 3. So my round 2 ice cream is chocolate and strawberry. Ambil gambar photo booth. Yeay! Kita ambil gambar dekat booth. Lepas tu dia bagi extra untuk tampal kat sini. Betapa bezanya personality ni diorang.
Tu saya punya tulisan. Asal ni. Kawan dia lah ni. Wow, dia pertunjukan cahaya. Wow. Memakai sepatu adat Melayu, pengantin disambut ampakan tikar lebarkan pintu. Dihormatkan para penjemput tani yang hormati. Family Arisa pun dah datang. Okay, the news is sebab saya nak balik lambat, so mama ayah saya balik dulu. Saya balik dengan Arisa. Yes, let's go home together. Okay, saya dapat the third round. This is dah habis sebenarnya, tapi Kaisha telah ambil kan. Ice cream round 4. So ice cream vanilla dah habis. Okay, saya dapat perisa anggur. Kaisha matcha. Arisa apa? Choki. Itulah, kita dah solat. Kita nak check out. Check out. So, kita dah habis makan semua. Let's check out and balik. Oh, saya balik dengan family Arisa by the way.